Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nam nak share resepi ikan siakap 3 rasa gaya restoran Thai. Ikan dia rangup, kuah pula masam manis, pedas. Yang penting, ikan kena goreng betul-betul garing supaya bila kita siram kuah tu pun dia masih sedap dan tak cepat lembik. Cik Nam juga nak tunjuk macam mana nak dapatkan kuah yang pekat berkilat, melekat cantik je pada ikan. Nampak macam special. Tapi kalau dah tahu caranya, tak susah pun nak buat kat rumah. Rahsianya terletak pada satu bahan special yang Cik Nam guna, terus transform rasa kuah tu level-level kedai siam. Cukup sesuai sangatlah kalau makan dengan nasi putih panas, dengan semangkuk tom yam ke. Yang penting korang kena tengok video ni sampai habis, okey? Okey, kita mula dengan persiapan kuah 3 rasa dulu. Tomato 1 biji, Cik Nam potong dadu. Kalau saiz dia kecil je, korang gunalah 2 biji. Lada benggala, capsicum lah. Ambil yang hijau lah kali ni. Separuh biji cukup. Buang biji, lepas tu potong dadu. Kalau tak ada, boleh aja skip. Nenas, ambil 2 hirisan. Lepas tu kita potong dadu saiz sederhana. Dan juga bawang Holland, separuh biji pun cukup dah. Potong dadu juga. Semualah nak dadu. Untuk bahan tumis, ambil dalam 4 ulas bawang putih. Lepas tu 5 ke 7 tangkai cili padi. Dan sebab tak nak terlalu pedas kan, nanti anak-anak komplain, Cik Nam tambahlah 2 tangkai cili merah yang besar ni. Kalau korang suka pedas, guna je cili padi semuanya. Dan yang ni, memang penting. Akar ketumbar. Ambillah 2 ke 3 macam tu dengan batang sekali. Kisar kasar je ya semua bahan ni. Sebab tekstur yang kasar ni akan buatkan sos kita tu nampak lebih menarik dan aroma tumisan tu naik harum. Ambil 1 batang serai, lepas tu titik. Mudahlah nak keluar wangi tu masa tumis nanti. Ambil pula 1 ekor ikan siakap, bersihkanlah. Lepas tu lap sampai kering. Lap ni penting supaya kulit ikan tu lebih mudah garing dan minyak pun tak adalah terpercik masa goreng. Lepas tu kelar kedua-dua bahagian ikan. Lumurkan dengan 1 sudu kecil garam dan juga serbuk kunyit. Nipis-nipis saja. Sebelum goreng nanti, kita tabur 2 ke 3 sudu besar tepung jagung pada kedua-dua belah bahagian ikan. Tabur nipis dan rata je. Ni Cik Nam tunjuk siap-siap lah. Tepung jagung akan bantu ikan kita tu jadi lebih rangup. Ni pula paste cili Mepranom. Bukan yang paste tom yam tau. Dia ada 2. 1 paste cili, 1 paste tom yam. Bahan rahsia yang nak bagi rasa Thai tu kuah jadi lebih sedap dan naik rasa. Okey, sekarang kita boleh buat kuah 3 rasa. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Lepas tu tuang masuk bahan kisar tadi bersama dengan 1 serai yang dah titik. Kalau nak lebih wangi, patut letak serai dulu tadi. Tapi terlupa pula. Bila bahan tumis dah mula naik bau wangi, dah lembut, boleh masukkan 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar sos tomato. Dan yang ni, tomato dadu. Tomato fresh ni, dia akan bagi kuah kita tu pekat dan naik kilat. Masukkan dalam setengah cawan sos cili, 2 sudu besar sos ikan dan 1 sudu besar paste cili Mepranom. Kacaulah semua ni sampai sebati dan biarkanlah kuah tu mendidih. Tambah juga air sikit supaya kuah tu jadi lebih berkuah dan tak terlalu pekat sangat. Masukkan juga gula kabung Thai. Cik Nam letak dalam 1 sudu besar. Korang boleh adjust lah ya kemanisan tu. Kalau tak ada gula Thai, pakai je brown sugar. Tuangkan lagi sedikit air dan biarkan kuah tu mendidih dulu. Ini serbuk pati ayam sikit. Lepas tu boleh masukkan nenas, capsicum dan juga bawang Holland. Masak sekejap sampai sayur tu sedikit lembut. Kita nak ada tekstur sikit bila makan. Boleh perasakan dengan garam lah, secukup rasa. Tuangkan 2 ke 3 sudu besar bancuhan tepung jagung. Sikit-sikit ya, jangan tuang sekaligus. Kita tengok dulu kepekatan tu. Okey, boleh tutup api dan ketepikan dulu.
Untuk ikan, panaskan minyak yang mencukupi dalam kuali. Masukkan ikan siakap, goreng dengan api sederhana. Biarlah dia masak sekata dan garing pada kedua-dua bahagian. Api tu jangan kuat sangat. Nanti dekat luar tu cepat gelap, tapi isi dalam tu belum garing cantik. Minyak ni kalau sikit sangat pun tak garing juga ikan nanti. Okey, bila ikan dah garing, angkat dan toskan dekat penapis ataupun dekat redai macam ni. Jangan letak atas tisu. Kalau letak kat tisu, nanti bawah tu jadi macam steam dan jadi lembik. Okey, macam biasa kita recap tips penting. Yang pertama, lap ikan sampai kering sebelum goreng supaya kulit tu lebih garing dan minyak tak mudah merecik. Kedua, tabur dengan tepung jagung nipis-nipis rata untuk bantu dapatkan ikan goreng yang rangup. Yang ketiga, pisah bahan tumis secara kasar supaya sos tu ada tekstur dan aroma yang harum. Yang keempat, seimbangkanlah rasa kuah dulu. Lepas tu masukkan bancuhan tepung jagung sikit-sikit. Okey, ni dah boleh letakkan ikan dekat atas pinggan hidangan. Lepas tu bolehlah curahkan kuah tiga rasa ni yang pekat berkilat dekat atas ikan. Tengok tu, kuah pekat cantik kan? Warna pun menarik. Ada hijau lah, merah lah, kuning. Ikan siakap tiga rasa ni paling sedap kalau kita makan panas-panas dengan nasi putih je dah cukup. Korang kena cuba tau. Kejap lagi pergilah cari ikan siakap, lepas tu balik masak, okey? Sekian dari Cik Nam untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.